Assalamualaikum. Kita nak mula sekarang ke? Ke nak tunggu sekejap lagi? Boleh je kita Ya, kita. intro-intro dulu. Ha. Okey. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua yang hadir pada hari ini. Nampak Cik Syan Kak Shima pun ada sekali pada hari ini. Terima kasih. Alhamdulillah kita sekali lagi dipertemukan dalam sesi Raudah Jiwa sesi 2 yang penuh bermakna. Tajuk kali ini syukur jalan pulang untuk jiwa yang lelah. Ada di sini. Jadi sebelum saya pergi jauh, saya rasa ada yang ahli, ada yang baru masuk, ada yang pernah kali kedua masuk kan. Kita dah adakan sesi Raudah Jiwa kita yang pertama dalam sebelum bulan puasa hari tu. Jadi mungkin ada yang dah kenal lah dengan sedikit sebanyak dan sudah tahulah serba sedikit tentang Raudah Jiwa. Tapi sebelum saya pergi jauh, saya perkenalkan diri saya Dr. Syaira. Dan saya juga merupakan salah seorang volunteer China dan juga merupakan ibu kepada pesakit kanser kanak-kanak lah, di mana anak saya kini berumur 10 tahun dan beliau disahkan dulu ketika berumur 1 bulan sebagai kanser brain lah, brain teratoma. Jadi serba sedikit tentang Raudah Jiwa ni ialah satu program yang di bawah projek Syukur Cakna yang pada mulanya diasaskan oleh sahabat kita Dr. Faiza dan mengajak saya dan beberapa AJK lain lah untuk menyertai lah. Jadi kita adakan sesi pertama bulan lepas dan Alhamdulillah ini kita adakan sesi kedua. Jadi kita nak maintain actually the momentum yang kita try juga buat at least sekali sebulan supaya momentum tu tak hilang lah kalau kita stop. Jadi that's why lah kami buat juga dan kami aim tak adalah ramai sangat untuk setiap sesi. 15 orang, 20 orang pun Alhamdulillah. At least adalah kita ada pengisian sikit lah. Alright, jadi Ijah ada nak cakap apa-apa ke Ijah sebelum saya jemput Ijah? Hmm. Okey, Assalamualaikum semua. Selamat malam dan selamat Hari Raya. Kita masih di bulan Syawal kan. Terima kasih banyak nak ucapkan pada semua yang hadir sebabnya faham masih berderet-deret lagi open house, kenduri, jemputan semua kan. Saya pun sebenarnya tadi baru balik daripada rumah jiran. Ada jemputan juga tadi, pergi juga sekejap. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak sebab meluangkan masa untuk sama-sama kita dalam circle kita hari ni lah. Kiranya kalau you all tanya-tanya Raubah Jiwa ni apa, dia macam circle lah, circle untuk sesama kita untuk berkongsi. Okay, untuk our emotional punya benefit dan juga spiritual lah, insyaAllah. Okay, kita nak bantu sedikit sebanyak lah untuk you all relief sikit. Kalau nak sharing apa-apa pun boleh, tak ada masalah. Okay, so Syaira, ramai yang baru Ya, juga wish kan kalau selamat tengok Hari ni. Raya tadi. Selamat Hari Mm-mm. Raya semua, Mak Zai Batin. Ramai yang baru jugalah saya rasa. Jadi Mm. seperti yang tadi yang Ijah bagi tahu tadi lah, kita more on sharing session lah, dan tapi kita punya aim adalah more on syukur. Jadi saya rasa tanpa berlengah masa lagi, saya just nak highlight sikit lah tajuk kita pada hari ini. Syukur jalan pulang untuk jiwa yang lelah. Jadi saya rasa topik tajuk tu agak menarik juga sebab kita tahu sebagai parents kepada anak-anak yang melawan kanser, kita lelah bukan saja dari segi fizikal tetapi emosi dan juga kita punya jiwa. Jadi dalam keletihan tu, syukur ni menjadi satu ruang untuk kita tenang dan menafikan kesedihan tapi untuk menemukan kita punya harapan lah dalam setiap ujian kita. Okay, tapi saya rasa nanti akan dihuraikan lagi oleh Dr. Faiza. Tapi mungkin ada bagi yang belum kenal kita punya Dr. Faiza ni, sebenarnya kami dulu sama-sama bertugas di ketika kami buat housemanship dan juga medical officer lah di Hospital Raja Perempuan Zainab 2 pada tahun, saya rasa 2000, apa houseman dulu 2010 kan, berkurang je. 2010 kemudian
Lepas tu kita berpisah, saya ke Sarawak, Faizah ke Hospital Ampang kan. Tapi Allah tentukan kami kembali bersama-sama di Ward 4D HUKM untuk sama-sama menjaga anak-anak kami yang ketika itu diuji lah. Walau bagaimanapun Dr. Faizah diuji dengan pemergian anak beliau beberapa tahun kemudian. Jadi saya tak akan huraikan dengan lebih panjang. Jadi saya jemput sahabat saya Dr. Faizah untuk teruskan dengan next session kita lah tentang nak elaborate a bit more on this syukur. Okay, silakan Ijah. Okay, terima kasih Syahira. Dan terima kasih juga host kita dah tolong sharekan slide. Alright. Okay, Alhamdulillah. Ini sesi yang kedua kita tapi jangan risau bagi yang baru masuk sesi ini, tak ada masalah tak adalah kita kena masuk ikut turutan sesi pertama, kedua macam tu, tak ada. Ya, setiap sesi pun memang orang yang berbeza-beza pun tak ada masalah. Okay. Yang penting sebulan sekali join lah kami dalam Raudah Jiwa. Okay. Jadi kalau kita tengok sesi yang pertama dulu, sebab ada juga yang tulis kat komen kan, ni sesi kedua. Alhamdulillah, tahniah sebab dapat join kedua-dua sesi. Dan kalau puan ingat lagi, sesi pertama kita dulu kita bincang sedikit, kita berkenalan kan. Lepas tu kita bincang tentang konsep ujian. Okay. Dan bila cakap tentang ujian, dia tak boleh berpisah dengan cakap tentang sabar dan cakap tentang syukur. Jadi sebab itulah kita pilih untuk sesi kedua ni, kita pilih tentang syukur. Okay. Alright, ini slide saya ni. Kalau nampak dekat situ ada gambar saya dengan inilah arwah anak saya, Farhanah Mardiah. Okay. So anak saya dulu kanser neuroblastoma, adrenal neuroblastoma stage 4, dah meninggal pada tahun 2016. Okay. Ni kiranya sebenarnya dah 9 tahun lah. Dah 9 tahun. Okay. Jadi tanpa melengahkan masa lah, sebab masa pun tak banyak kan. Kita kalau boleh nak habis dalam masa 1 jam, tak nak ambil masa terlalu lama. Kan dah malam kan. Alright. Kita mulakan ya. Next slide please. Okay, kalau kita cakap tentang syukur kan, apa itu makna syukur kan? Apa makna syukur bagi anda kan? Macam tu. So makna syukur ni boleh berbeza-beza lah. Oh ni slide lain. Okay. Makna syukur ni macam berbeza-beza untuk setiap orang kan? Tapi basically syukur ni maksudnya kita menghargai dan kita berterima kasih. Okay. Jadi kita bayangkan syukur ni, kita boleh bayangkan macam, okay, saya bagi analogi kalau seekor burung yang ada 2 sayap. Okay, bayangkan burung tu dia perlukan kedua-dua sayap tu kan untuk dia terbang dengan baik kan. Jadi kita bayangkan sayap kita tu, sebelah kanan tu sabar, sebelah kiri tu syukur. Jadi untuk kita terbang, meniti dalam kehidupan ni, kita perlu kedua-dua sayap tu. Kita perlu ada sabar, kita juga perlu ada syukur. Kalau salah satu sayap tu luka ataupun salah satunya patah ke apa, kan dah seekor burung tu tak dapat nak terbang dengan baik kan. Jadi macam itulah untuk mudah kita faham kenapa pentingnya syukur kan. Alright, so next ialah kenapa kena bersyukur. Kenapa kena bersyukur? Mesti ada yang tanya sebab kita ni macam berkongsi satu perkara yang sama, semua diuji dengan kesihatan anak kan. Jadi mungkin siapa yang mungkin yang baru, anak baru diagnose ataupun baru kehilangan, kadang-kadang kita akan tertanya-tanya kenapa aku ni banyak ujian, so kenapa aku kena bersyukur? Mungkin dalam hati ada terdetik macam tu kan. Ujian banyak-banyak ni aku sabar cukup lah. Faham ke? Macam nak sabar pun susah, nak suruh syukur pula kan. Faham, saya faham tu. Tapi sebenarnya bila kita letih dan berusaha keras untuk bersabar,
sebenarnya bila kita tambah lagi satu iaitu kesyukuran tu, perkara tu akan jadi terasa ringan. Sebabnya bila kita terlalu fokus kepada ujian, kita lupa nak melihat kepada nikmat-nikmat yang sebenarnya selama ni kita dapat. Kita dapat banyak nikmat, tapi bila datangnya satu bentuk ujian, seluruh kehidupan kita terus fokus pada ujian tu je. Nikmat yang sebelum ni kita dah dapat, kita lupa terus. Jadi macam mana cara kita nak menghadapi ujian ni ialah ingat balik, hitung balik kesyukuran yang kita dah ada selama ni, nikmat-nikmat tu. Orang panggil apa? Count our blessing, gitu kan. Jadi ada banyaklah sebab kenapa kita kena bersyukur, kan. Ada banyak sebab kenapa kita kena bersyukur, tapi dekat sini saya sentuh 3 je lah, okay, yang paling utama. Okay. Next slide please. Alright, okay, sebab yang pertamanya sebabnya semua nikmat ni daripada Allah. Okay. Semua nikmat daripada Allah. Jadi memang kita ni bila orang bagi hadiah contohnya dekat kita, mestilah kita kena adabnya macam mana kita menghargai dan kita mengucapkan terima kasih kepada yang memberi hadiah. Jadi macam tu jugalah segala nikmat yang Allah dah bagi kita ni, kita kenalah ucapkan terima kasih, kita kenalah menunjukkan kesyukuran kita tu. Kita based on ayat yang disebut dalam surah An-Nahl ayat 18. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Maksudnya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, nescaya kamu tidak dapat menghitungnya. Sebab itulah kalau kita kata ujian ni kita fokus sangat, jadi ujian yang satu dia jadi besar, kan. Tapi nikmat ni banyak ni, tapi kita tak nampak sebab kita tak hitung, kita tak fokus kat nikmat tadi. Okay. So lepas ni kita boleh cuba mulakan bersyukur in order untuk menghadapi ujian tu sebenarnya. Okay. Seterusnya ialah bersyukur tu juga sebagai tanda keimanan kita lah. Seperti mana dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 152, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Maksudnya, oleh itu ingatlah kepadaku, nescaya aku ingat kepada kamu, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu kufur. Okay. Jadi syukur ni memang satu perintah daripada Allah jugalah. Allah beritahu dalam ayat ni, bersyukurlah kepadaku. Jadi bila kita bersyukur, ia satu ibadah jugalah, dan tanda kita ni mematuhi perintah Allah, kita macam menunjukkan keimanan kita kepada Allah tu. Okay? Sebab kita percaya semuanya Allah yang bagi, kan. Jadi kita pulangkan balik kepada Allah. Kita bersyukur. Okay? Alright, seterusnya. Jadi ayat-ayat malam ni ialah ayat-ayat tentang kesyukuran lah. Dan ayat tentang syukur ni sebenarnya kalau kita perasan banyak kali disebutkan dalam Al-Quran. Jadi bolehlah nanti insya-Allah salah satu saya punya wishlist juga nak mengumpulkan semua ayat-ayat tentang syukur ni. Doakanlah semoga berjaya lah disiapkan. Okay. Yang ketiga ialah Allah dah berjanji dalam Al-Quran, jika kita ni bersyukur, Allah tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi kita mestilah nak Allah tambah nikmat, jadi kita kenalah bersyukur. Seperti mana disebutkan dalam ayat dari surah Ibrahim ayat 7, wa id ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepada kamu. Tapi jika kamu kufur, maka azabku amatlah dahsyat, kan. Okay. Jadi bersyukur itulah kunci untuk nikmat yang berterusan. Okay. Jadi ada banyak cara macam mana kita nak bersyukur. Sebab kadang-kadang bila kita terlalu banyak ujian, kita jadi tak tahu macam mana nak mula bersyukur tu.
Kita bukan tak nak bersyukur, kita tahu kita seorang hamba, kita kena bersyukur. Tapi kita tak tahu mana nak mula, tak tahu macam mana nak buat kan. Macam mana nak start. Okay, jadi itulah fungsinya aktiviti yang saya nak share selepas ni untuk bantu kita untuk melatih untuk bersyukur. Okay, next slide please. Okay, so ini ni belum masuk yang practical partnya kan. Tapi saya explain sikit lah bagaimana untuk bersyukur ni, ada banyak cara. Tapi ni saya bawakan dalam bentuk akronim syukur. Pelan sikit. Akronim syukur. Okay, kalau ikut akronim syukur ni, SYUKUR. Okay, S tu ialah sedari diri kita tu hamba dan hitung nikmat Tuhan. Jadi sebenarnya kita ni kena back to basic lah. Ingatkan diri balik, kita ni hamba sebenarnya. Jadi kita bayangkan kalau ada hamba dengan tuan dia kan. Tuan dia nak bagi apa-apa, hamba tu terima je lah. Adakah seorang hamba tu dia nak kena demand lagi dekat tuan dia? Tak ada kan? Seorang hamba dia tak berani, dia terima je tapi dia tak berani nak minta over kan, nak demand banyak-banyak tu memang takkan buat kan biasanya. Tapi bila tuan dia bagi, dia kena sangat berterima kasih lah. Jadi macam itulah kita, apatah lagi kita dengan Allah kan. Kita hamba Allah. Jadi apa Allah bagi kita kena terima dan kita bersyukur. Tapi yang bestnya kita boleh minta juga. Boleh minta banyak-banyak lagi dengan Allah. Kita boleh doa lagi banyak-banyak apa yang kita mahukan. Okay, kalau Y pula ialah yakin kepada janji Tuhan. Okay, macam yang dalam ayat tadi lah. Allah dah memang letak dalam Al-Quran, Allah janji, kamu syukur aku tambah lagi. Jadi kenapa kita nak ragu-ragu kan? Kita percaya, yakin. Okay, next ialah you. Ucapkan Alhamdulillah, be thankful. Dalam apa-apa sehari-hari ni pun, kita mulakan hari, kita ucap Alhamdulillah dulu. Start your day with kesyukuran lah. Itu salah satu aktiviti paling senang untuk mula lah. Maksudnya, kalau kita belum buat lagi, esok pagi bangun pagi-pagi tu celik mata je, cakap Alhamdulillah dulu. Okay, lepas tu tengok sekeliling, okay, bersyukur kan. Maksudnya masih ada suami, masih ada anak, masih ada rumah, banyak benda yang kita boleh bersyukur. Caranya dengan tengok sekeliling kan. Okay, K ialah kongsikan nikmat dengan orang lain. Okay. Bila kita nak latih diri untuk bersyukur, kita boleh juga kongsi nikmat yang kita ada tu dengan orang lain. Macam contoh, masa sesi pertama last time, ada seorang parent ni share yang setiap kali Ramadan kalau tak silap saya, setiap kali Ramadan dia akan bawa food, bawa makanan pergi ke ward dan distribute dekat itulah penjaga-penjaga dekat situ lah. Itu salah satu cara juga kita share nikmat dengan orang lain. Okay? Lepas tu you ubah nikmat menjadi ibadah. Jadi apa-apa yang kita ada juga kita boleh ubah, jadikan dia sebagai salah satu bentuk ibadah lah. Contohnya kita berilah apa-apa manfaat yang boleh kepada orang lain dan niatkan kerana Allah kan. Okay, and then last kali ialah R, iaitu rutin doa syukur. Kita sentiasa rutinkan diri kita untuk berdoa. Maksudnya nak bersyukur pun kita kena minta dekat Allah supaya Allah bantu kita jadi hamba yang bersyukur. Nak sabar pun minta juga dekat Allah. Allah jadikan aku ni hamba yang sabar. Ya Allah jadikan aku ni hamba yang bersyukur. Minta dekat Allah. Okay, seterusnya. Okay, setakat ni boleh ya. Kalau ada apa-apa nak tanya, nak selit ke apa, boleh silakan. Okay. Alright. Inilah antara doa yang boleh kita amalkan
Doa ni pun ada dalam Al-Quran, dalam surah 62 ayat 19. Okey, doa ni maksud dia, ya Tuhanku, ilhamkanlah aku untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua ibu bapaku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau redai. Okey? Alright. Bagusnya. Terima kasih Puan Nur Sazarina. Siap buat nota kan? Okey, ucapkan syukur setiap kali bangun pagi, share nikmat dengan orang lain, jadikan syukur sebagai satu ibadah, beri khidmat kepada orang lain dan minta dekat Allah supaya jadikan kita orang yang bersyukur. Betul tu, terima kasih. Tuliskan dekat situ kan. Okey, ini ialah, siapa tahu ni apa? Inilah balang syukur cakna. Okey. Balang syukur cakna ni, siapa yang hadir masa sesi pertama, 19 orang tu dah terima dah balang syukur cakna ni. Okey, rupanya macam ni. Anda semua akan terima dalam bentuk macam ni lah, satu set. Ada balang, ada pen dan ada buku memo pad untuk tulis. Okey. Jadi kita tengok sikit lah untuk rakan-rakan yang baru kan, baru nak berkenalan dengan balang syukur ni. Jadi seterusnya, okay, langkah-langkahnya macam mana bila anda dah terima balang syukur nanti, apa anda nak buat? Ialah anda ambil memo pad ni, ada kertas-kertas kan, setiap hari ataupun setiap minggu ke, ambil satu kertas, ambil pen dan tulis apa kesyukuran anda pada hari tersebut. Boleh juga yang mana ada anak, buat dengan anak. Okay. Kemudian boleh sama-sama baca balik. Bila macam waktu berkumpul ke, ataupun buat dulu, isi dulu dalam balang ni. Kemudian bila tiba saat yang rasa macam terlalu sedih, terlalu berat, buka balang ni dan baca balik nikmat-nikmat kesyukuran yang kita dah penuhkan dalam ni tadi. Okay? Dia macam cara untuk bagi kita mudah nak bangun balik lah. Okay? Alright. Bila kita perlukan semangat, buka balang, baca semula detik-detik positif dalam hidup kita. Nikmat-nikmat tadilah. Alright? Okay, seterusnya. Okay, ni antara testimoni syukur Jah. Ini yang dekat rumah saya punya. Ini yang saya dan anak-anak buat lah. Contohnya apa yang boleh diisi dalam tu kan. Sebenarnya apa sahaja, boleh tulis apa sahaja yang anda syukuri. Apa-apa yang anda rasa nak berterima kasih kan. Dan anda rasa macam bersyukurnya dapat buat benda ni, macam tu lah. Okay? Ataupun boleh juga masukkan, dijadikan macam journal pun boleh juga. Maksudnya sambil-sambil jaga anak dekat ward pun boleh masukkan, apa kita nak kata, anak tu hari ni, contoh hari ni dia kurang muntah, contohnya anak tengah kemo kan. Okay, Alhamdulillah hari ni dia dah selesai radioterapi. Masukkanlah sekali dengan tarikh, tulis, masukkan dalam balang. Sebab nanti bila kita buka balik, kita tahu, hari ni lah dia habis kemo, hari ni dia habis radioterapi. Tarikh ni lah dia tumbuh balik rambut dia. Okay. Hari ni dia dah dah complete rawatan semua. Hari ni dia bebas kanser ke, masukkan semua dalam tu kan. Okay. Itu kalau nak buat jadi sebagai mini journal. Okay. Okay. Actually balang syukur ni siapa-siapa pun boleh guna. Okay. Siapa-siapa pun boleh guna. Yang mana yang Muslim ke, non-Muslim ke, semua boleh gunakan balang syukur ni. Kalau sebenarnya kalau nak tengok the idea of this gratitude jar ni, saya nampak lama dah dekat negara barat lah. Okay, cuma bila kita bawa ke sini ni, kita sebut dia sebagai syukur jar lah, ataupun balang syukur. Okay. Saya welcome juga Puan Tana. Panggil Puan Tana betul ke? Puan Tana Lecumi. Terima kasih ya join Raudah Jiwa.
Okey. Ini saya tengah bercerita tentang balang syukur. Jangan risau, siapa yang baru masuk sesi Raudah Jiwa, semua akan dapat balang syukur cakna ni. Okey? Semua akan dapat, don't worry. Okey, Puan Tana pun akan dapat juga. So saya tengah ajar macam mana cara nak guna balang syukur ni nanti. So inside this jar, you just take note whatever things that you are grateful for. You count your blessing and then just jot down on a paper setiap hari, tulis, and then you just put inside this jar. Okay, masukkan dalam jar ni. And then bila kita rasa down, kita boleh baca balik. Ataupun anytime yang you rasa you nak berkumpul dengan anak atau dengan keluarga you, just buat macam simple session kan. And then you jom buka sama-sama, kita baca apa kita punya blessing yang ada dalam ni. So pun boleh juga. Sebab kita punya target ialah nak bantu kita semua ni melalui hari demi hari dengan kesyukuran, dan kita nak latih juga anak-anak kita dan keluarga kita untuk bersyukur, supaya kita mampu untuk bersyukur dalam apa jua keadaan lah. Walaupun dalam senang ataupun dalam susah, kita mampu untuk bersyukur. Sebab kita dah belajar dah ni. Kita dah belajar macam mana latihan untuk bersyukur tu. Okay? Dan the good news is semua orang boleh jadi orang yang bersyukur. Sebab benda ni dia boleh dilatih. Okay? Boleh dilatih. Okay. So jangan risau. Yang mana yang rasa macam macam mana ni, saya susah nak bersyukur, tak boleh kan, rasa macam beban tu berat sangat. Don't worry, just yakin yang you pun boleh jadi orang yang bersyukur. Okay? Okay, next one. Okay, wait. Yang ni under testimoni ni, sekejap yang testimoni tadi. Okay, saya sebenarnya minta masa sikit. Saya nak minta berapa nak minta, sebenarnya nak minta 3 orang. Tapi rasa tak sempat ni kalau 3 orang nak share. Boleh tak minta seorang wakil daripada ibu bapa kat sini yang mana yang dah terima balang syukur cakna dan dah start guna dah. Contohnya dah start guna. Nak minta seorang untuk share. Kan Syairah, kita minta seorang je lah, tak sempat ni. Boleh minta seorang. Mungkin yang dah hadir minggu lepas yang dah dapat balang syukur. Nak share apa kan? Mungkin confused nak share apa. Just share sikit bagaimana Puan rasa bila dah dapat balang syukur tu, macam mana rasa latihan kesyukuran ni membantu anda dan anak ataupun anak anda, dan bacakan satu kesyukuran yang anda masukkan dalam balang tu. Silakan. Siapa boleh? Kita ada 20 orang kat sini. Ada tak? Ada beberapa yang dah mula guna kan? Mana tadi? Siapa dah guna? Puan Lizaini dah guna ke? Puan Sazarina ke? Puan Fisha? Silakan. Sebab kita nak bagi contoh dekat kawan-kawan yang lain, macam mana balang syukur ni boleh membantu anda lah. Mungkin boleh type juga kalau tak. Kalau mungkin boleh type jugalah, kalau tak nak cakap pun boleh type je. Boleh juga. Ataupun sementara tu kita jemput dulu. Kita teruskan ke Hijah? Okey, sekejap. Ada yang nak share? Ada tak yang nak share sekarang? Kalau tak, nanti boleh typekan dekat ruangan komen, ataupun kalau rasa later nak share, boleh share dekat grup Raudah Jiwa. Yang mana yang belum masuk grup lagi, nanti insyaAllah saya akan invite lah. Okay. Okay, last slide. Okay, last slide ni dia macam practical terus, call to action. Untuk malam ni pun saya nak minta tolong semua tuliskan sekejap satu kesyukuran anda pada hari ini. Ambil kertas, ambil pen, tulis satu kesyukuran anda, masukkan dalam balang bagi siapa yang dah ada balang syukur.
Kalau yang belum ada, tak apa, tulis and then lipat dulu dan simpan dekat tempat yang anda ingat lah. Once balang syukur sampai nanti, boleh terus masukkan dalam tu. Okay? Okay, itu saja dari saya. Nanti jangan lupa share ya siapa yang dah guna. Terima kasih. Okey, terima kasih Faiza. Okay, saya rasa mungkin boleh share. Siapa yang dah guna boleh tulis dekat chat. Dan saya rasa kita teruskanlah dengan agenda seterusnya. Kita nak dengar sedikit perkongsian daripada Dr. Nur Hafizah Muhammad Suko. Beliau merupakan salah seorang penasihat CAKNA dan merupakan pensyarah Universiti Sains Islam Malaysia. Dan beliau pun ada kisah-kisah tersendiri yang dia boleh berkongsi dengan kita semua. Jadi Alhamdulillah hari ini kami sangat berterima kasih dan bersyukur kepada Dr. Nafis Izzah kerana sudi join pada session yang kedua pada hari ini. Okay, so tanpa membuang masa saya tapi sebelum tu ya ada Puan Nurli Zaini. Dia cakap dah guna, cuma saya banyak tulis apa yang saya lalui bila start rawatan. InsyaAllah nanti saya akan tulis kesyukuran apa yang saya lalui. Okey, terima kasih Puan. Okay, nanti mungkin boleh tulis apa yang kesyukuran kita pada hari ini juga yang tadi kita dah buat sama-sama semua. Okey, nanti kalau ada siapa yang nak share lagi boleh share, tapi saya jemput Dr. Nafizah dulu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Faizah dan Dr. Syahira kerana sudi menjemput saya untuk berkongsi sedikit pengalaman. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan hari ini untuk berkongsi sedikit pengalaman saya yang sebenarnya dah lebih 30 tahun lah menjadi pemandiri kanser. So cancer survivor sejak tahun 1993. Tak silap saya, dah lama dah. Perkenalkan diri saya sedikit, saya Nur Hafizah binti Muhammad Syukur. Saya seorang pensyarah di Universiti Sains Islam Malaysia dan telah bekerja sebagai pensyarah sejak tahun 2006 lah, insyaAllah, Alhamdulillah. Sebenarnya kalau nak diikutkan perkembangan perjalanan kehidupan saya sebagai cancer survivor ni memang dah lama lah, since 1993, sewaktu saya berumur masa form 4 tu 16 tahun lah, nak masuk 16 tahun. Jadi saya masuk diagnosis tu waktu dia belum remaja sangat dan dia bukan kanak-kanak lagi dan dia belum betul-betul remaja masa tu. Jadi patient masa saya mula-mula diagnose tu kebanyakannya orang dewasa dan bagi saya waktu tu pengalaman saya sangat bagi saya dia sangat lonely journey lah bagi saya, sebab sebelum tu memang tak ada kita tak ada social media macam sekarang kan. Jadi mak saya memang menjaga saya sepanjang saya menerima rawatan, hospitalization dan sebagainya. Jadi kalau ikutkan memang sekarang ni kebanyakannya daripada peserta, kebanyakannya daripada caregiver, parent yang menjaga anak sakit kanser. Namun saya mungkin boleh kongsikan di sini bagaimana saya observe sendiri pengalaman mak saya dalam menjaga saya lah, dan bagaimana saya lihat betapa resilient atau daya tahan dia yang sangat tinggi apabila banyak ujian bertimpa semasa saya sakit dan dia kena melalui penjagaan kanser lah waktu tu. Dan waktu tu memang tak ada banyak sangat maklumat tentang kanser, penjagaan kanser, social group, support group pun memang sangat limited. Saya rasa memang masa tu a lonely journey lah. Jadi pada asalnya saya diagnose kanser Hodgkin's lymphoma dan terus dapat 3B, stage 3B kerana lambat diagnose.
ada doktor pun tak percaya macam kanser tu dia punya last idea, sebab Hodgkin lymphoma ni setahu saya waktu tu kebanyakannya orang dewasa yang dapat kanser macam ni. Tapi sekarang ni dia situasi kanser ni dah berlainan, tak seperti dululah. Jadi semasa dapat mula-mula kanser tu saya diberi rawatan kemoterapi yang berbagai dan banyak resepi selama 1993, 94, 95 dia berulang-ulang. Jadi waktu tu memang lelah, memang sangat penat dan memang sangat depressed lah kalau boleh saya katakan. Dan walaupun benda tu dah berlalu lama, dah 30 tahun yang berlalu, tapi saya tetap juga berasa trauma kadang-kadang tu bila kita melihat kepada kadang-kadang bila kita dengar cerita, kita lihat orang dapat rawatan kemoterapi, tengok side effect kemoterapi, benda tu memang boleh datangkan balik pengalaman-pengalaman yang sebelum ni. Tapi bila saya tengok kegigihan mak saya menjaga saya, memang saya perlu rasa bersyukurlah. Iaitu memang salah satu penguat semangat saya bila kita lihat ibu bapa kita bersyukur. Dan saya nak kongsikan, saya dijaga oleh mak saya sebab sebelum saya dapat diagnose kanser, ayah saya meninggal. Jadi mak saya diduga bertimpa-timpa jugalah. Ayah meninggal, lepas tu saya dapat diagnose kanser. Jadi saya belajar rasa bersyukur dan kuat semangat tu datang daripada mak saya. So sebagai seorang patient, kalau mak saya tak kuat, saya rasa saya pun tak kuat. Sebab tu parent memang memang perlu kuatkan semangat lah. Jadi salah satu motivasi untuk kuat semangat ialah dengan rasa syukur. Dan saya alhamdulillah dengan perkongsian Dr. Faizah tadi berkaitan dengan syukur, saya rasa itu yang saya alami sebelum ni. Bila kita rasa down, bila kita rasa sedih, bila kita rasa macam dah penat dan putus asa kan. Bila contohnya bila kita dah melalui satu cycle kemoterapi 6 bulan dan kadang-kadang ada cabaran dia bila kita demam dan kita tak boleh go through treatment kan. Jadi benda tu memang boleh membuatkan kita rasa kecewa dan putus asa. Tapi bila kita bila kita tengok mak kita masih berjuang juga untuk jaga kita, bagi semangat kat kita, memang benda tu boleh mengubah perspektif kita. Rasa syukur tu memang boleh mengubah perspektif kita berkaitan dengan keadaan yang kita alami. Bila contohnya sekecil-kecil pengalaman treatment, contoh bila kita dah cuba makan makanan yang berkhasiat kan, lepas tu count darah kita naik, memang walaupun benda tu kecil tapi bagi saya rasa macam satu achievement yang sangat besar waktu masa treatment dululah. Dan selepas saya treatment kemoterapi yang pelbagai, kemoterapi memang tak berkesan kepada saya sebab setiap kali treatment, lepas satu cycle, 2 cycle, 3 cycle, kanser saya relapse. Tak lama pun, tak sampai setahun je relapse. Jadi doktor pun decide untuk berikan rawatan bone marrow transplant lah. Waktu tu bagi saya peringkat awal bone marrow transplant diberikan kepada pesakit, dan di Malaysia masa tu belum ada lagi rawatan bone marrow. Waktu tu tahun 1996, 1997. Memang tak ada lagi. Jadi doktor letakkan waiting list untuk bone marrow transplant dibuat di Singapura waktu tu, dan dia letakkan satu alternatif di Australia. Waktu tu saya sangat bersyukur waktu tu sebab doktor yang merawat saya sangat prihatin dan dia sangat membantu. Jadi bila orang berusaha nak bantu kita untuk survive, kita tak ada cara lain untuk untuk kita kena kuatkan semangat
juga supaya kita boleh buktikan walaupun kita diduga kan, tapi kita perlu lawan. Benda tu membuatkan kita rasa macam ada orang lihat kita ni special, macam tu. Bila ada orang lihat kita ni ada satu aset, membuatkan kita pun rasa harga diri kita meningkat balik lah, macam tu. Jadi akhirnya saya melalui rawatan bone marrow transplant, saya gunakan marrow saya sendiri, sebab tu dipanggil autologous lah, sebab sum-sum tulang saya waktu tu masih clean lagi kan, tak ada cancer cell, dan saya jalani rawatan bone marrow transplant di Sydney, Australia. Itu pun saya kena bersyukur lah sebab waktu tahun 1997 tu bila saya pergi ke Sydney tu semasa Malaysia tengah dalam kegawatan ekonomi waktu tu 1997. Tapi bila dapat sampai ke Australia dan dapat rawatan tu memang tak ada perkataan lain lah kalau untuk saya nak ucapkan selain daripada rasa syukur. Jadi saya mungkin ada siapkan slide kat sini, tapi saya bila berkongsi tapi kalau nanti kita ada elemen yang perlu saya kongsikan slide tu, saya akan maklumkan ya. Okey. Kadang-kadang bila kita rasa macam mana bila kita rasa macam kita dah hopeless kan, especially bila kalau ikutkan pengalaman saya lah, sebab saya tak tahu orang lain, tapi pengalaman saya selepas beberapa kali saya dapat relapse tu, saya memang saya rasa macam Allah bagi harapan. Pada masa yang sama, kenapa Allah duga macam ni ya? Waktu tu kita muda lagi, kita akan question dan kenapa hari tu kan dah bagi, kenapa bagi lagi, macam tu lah. Untuk saya nak kongsikan macam mana dia punya down tu, turun naik, ada yang happy, ada yang rasa sedih. Tapi bagi saya bila banyak pengalaman yang down tu, rasa syukur ni yang banyak meningkatkan lagi kita punya ketahanan. Sebab kadang-kadang bila kita rasa macam sakit, macam tak ada apa-apa yang kita boleh offer, kita menyusahkan orang, contohnya ikut pengalaman saya banyak menyusahkan mak saya contoh, tapi bila kita tengok mak masih lagi bangun dan masih jaga kita, tak putus asa. Biasalah bila kita go through treatment chemotherapy kan, kita banyak side effect, pening kepala, kadang-kadang boleh jadi panas baran due to steroid kan. Tapi mak saya boleh bersabar. Bila kita tengok mak kita boleh bersabar, kita memang tak ada perasaan lain yang perlu kita wujudlah waktu tu, iaitu dengan rasa syukur. Dan bila kita rasa syukur, kita kurang tertekan dan lebih tenang sebenarnya. Sebab kita lihat kepada apa yang kita ada dan bukan apa yang kita tak ada. Kita lihat sedikit small moment yang kita lalui itu, kita sangat hargai. Macam sekarang ni selepas 30 tahun survive kan, saya rasa macam sampai sekarang saya memang masih tak sangka lagi kita boleh melalui banyak tahun. Sebab bila lepas rawatan kemoterapi, doktor memang dah maklumkan kepada saya banyak side effects kemoterapi. Dan waktu kita masih remaja dan dengar side effect semua ni membuatkan kita rasa macam tak apalah, tak naklah mengharap tinggi sangat kan, tak nak hoping for a lot of things in our life. Tapi bila Allah berikan lepas satu nikmat, seperti dalam surah Ar-Rahman kan, nikmat Allah yang manakah yang kamu ingin dustakan kan. Dalam bila ayat Al-Quran dalam surah Ar-Rahman tu memang membuatkan saya rasa bila kita kadang-kadang rasa nak komplain, kita tak boleh nak komplain.
bila kita rasa bersyukur tu memang kita tak jadi nak komplain. Jadi bila kita melihat benda yang positif dalam hidup kita, kita kurang tekanan sebenarnya. Emosi kita lebih stabil, kita rasa lebih tenang sebab Allah tu ada. Dan motivasi saya semasa saya sakit dulu, saya rasa macam bila saya sakit, motivasi saya rasa macam walaupun kita sakit tapi Allah bagi kita boleh buat sikit-sikit. Kita tak boleh buat banyak tapi kita boleh buat sikit-sikit pun saya rasa dah sangat bersyukur. Contoh bila kita bangun pagi, kalau satu hari tu bila chemo treatment tu kita boleh melalui dan kita rasa kita dah berjaya melalui side effect 1 minggu tu, kita rasa Alhamdulillah dah pernah lalu benda ni dan kita kuat nak lalui. Jadi benda tu membuatkan kita rasa kuat dari segi emosi sebenarnya. Dan bagi saya kata-kata motivasi saya kan, kalau saya ada kongsi di sini, kata-kata motivasi memberikan inspirasi pada saya, take one thing at a time lah. Satu hari, satu masa, satu langkah pada satu masa. Lakukan apa yang anda boleh, lakukan yang terbaik dan selebihnya serah kepada Allah. Jadi bila kita rasa macam kita buat ikut kemampuan kita, kita buat ikut kudrat kita, jangan paksa diri kita. Dan bagi saya kadang-kadang kalau kita tak diduga ni kan, kita tak tahu perhubungan kita dengan Allah. Kita tak tahu macam mana kita punya spiritual engagement dengan Allah. Sebab bila kita diduga ni, kita lebih dekat dengan dia dan kita lebih nak bercakap dan nak berkongsi masalah kita dengan dia. So benda tu boleh meningkatkan bond kita sebenarnya dengan creator kita. Kita punya pencipta lah ya. Dan satu lagi kata-kata motivasi yang saya rasa baru-baru ni saya melihat kata-kata ni sangat bermakna. Kan orang kata kita kena lalui kesusahan untuk menikmati kesenangan kan. So bagi saya kata-kata yang ada dalam yang saya jumpa hari itulah saya terjumpa kata-kata ni. Dia kata kita kena belajar daripada alam. Dalam alam tu dia kata kalau kita nak melihat, kejap ya saya tengok ya kata-kata tu. Dia kata kalau kita nak melihat sekejap tak nak naik lah pula. Okey. Dia kata kalau jatuh adalah hujan dan bangkit adalah matahari, maka kita perlukan kedua-duanya untuk menikmati pelangi. Jadi kata-kata tu memang bila kita dah lama melalui perjuangan, kita kena lawan kanser, kita kena lawan kita punya kelemahan akibat daripada kanser. Sebab bila kita kanser ni kan kita ada masalah emosi, kita rasa harga diri kita tercalar. Tapi bila kita dah melalui macam-macam, rupa-rupanya bila Allah nak berikan sesuatu kepada kita, kita kena melalui krisis-krisis tu untuk melihat kita punya potensi ni sampai ke tahap mana. Yang itu yang membuatkan saya rasa saya kuat semangat kesan daripada kata-kata yang macam itulah. Jadi sebenarnya rasa syukur ni boleh membawa kita jauh sebenarnya. Memang betul kata Dr. Faizah tadi kata macam kenapa kita dah lah kena bersabar, lepas tu dengan ujian-ujian ni kita kena bersyukur. Tapi cara coping yang sebaik-baiknya ialah dengan ada rasa bersyukur lah. Dan banyak strategi yang saya guna sebenarnya bila kita nak mempamerkan rasa syukur saya, kalau ikut pengalaman saya dan kalau saya tengok pengalaman mak saya menjaga saya. Masa mak saya jaga saya tu, saya lihatlah ya, mak saya banyak tolong orang. Betul kata Dr. Faizah tadi, bila kita nak rasa bersyukur,
macam mana kita nak tunjukkan rasa syukur kita dengan apa yang Allah telah bagi kepada kita, ialah kita kena show kindness. Kita buat baik dengan orang, dan bila kita buat baik dengan orang, bukan kita nak mengharapkan balasan, tapi ganjaran yang Allah berikan kepada kita tu kadang-kadang kita tak terjangka dan tak terjangkau, dan mungkin atas kebaikan yang kita buat dengan orang, menunjukkan akhlak yang baik dengan orang, kita bercakap elok dengan orang, secara spiritualnya Allah balas balik dengan ganjaran yang kadang-kadang kita tak sangka. Jadi saya, kadang aku dengan student saya pun saya selalu kata, selalulah buat baik dengan orang, selalu tolong orang, dan jangan menganiaya orang. Kadang-kadang benda tu itulah punca kepada kita punya kesihatan. Contoh bagi saya, buat baik pada orang, jaga hubungan kita dengan orang, orang nak minta tolong kita selalu offer for help, dan jangan segan untuk tolong orang. Itu saya rasa banyak yang saya belajar daripada mak saya lah. Dan bagi saya mak saya memang sangat kuat. Sekarang ni bila kita tengok mak saya dah melalui macam-macam kan, dan tengok saya dah berjaya, saya rasa itu hadiah yang terbesar yang saya boleh berikan pada mak saya lah, insya-Allah. Dan masa dia jaga saya tu, dia banyak berkorban untuk anak-anak dia. Jadi sekarang ni bila saya nampak kesan kesabaran dan rasa syukur dia tu, sekarang ni Allah berikan dia nikmat yang sangat besar. Dia ada dia suka travel, dia boleh pergi jalan-jalan. Sebab sebelum ni dia memang berkorban, dia tak pergi mana-mana. Dia memang selfless sangat. Dia jaga anak-anak dia. Tapi sekarang ni Allah berikan dia kesihatan, Allah berikan dia masa untuk dia travel, untuk pergi tempat-tempat yang dia memang nak lawat daripada dulu tapi tak dapat, dan dia banyak berkorban, bekerja, dan masa dia semua untuk anak-anak. Jadi bila kita kesan sabar dan syukur tu, dia memang kesan dia jangka masa yang panjang. Dia memang Allah berikan satu hari nanti, percayalah Allah akan berikan ganjaran. Supaya saya share ni supaya ibu bapa boleh rasa macam boleh rasa macam ada satu harapan lah sebenarnya. Walaupun kita diduga sekarang rasa macam itulah, it's the end lah. It's the end of our life. Sebenarnya Allah nak bagi yang lebih indah sebenarnya kepada ibu bapa. Kadang-kadang kita tak tahu apa yang indah tu. Tapi dengan kesan syukur dan sabar, insya-Allah Allah akan bagi yang indah, yang baik-baik, dan yang lebih besar ganjaran dia kepada parent yang ada anak sakit kanser. Dan salah satu hadiah yang saya berikan pada mak saya ialah dengan saya lanjutkan pengajian ke peringkat PhD. Tesis saya pun saya dapatkan pengalaman ibu bapa yang menjaga anak kanser dalam kalangan kanak-kanak yang ada kanser lah. Jadi hasil daripada pengalaman tu memberikan saya inspirasi untuk hasilkan satu tesis, dan saya cuba nak hasilkan satu buku, insya-Allah dalam proses penerbitan. Mungkin benda tu yang kita tak tahu tahap tu sampai ke tahap ni kan. Tapi bagi saya, untuk saya tunjukkan rasa syukur saya kepada pengorbanan mak saya ialah dengan dengan menghappykan dia, dengan berikan satu ganjaran kepada dia untuk dia rasa macam berbaloi pengorbanan yang dia buat tu. Dan insya-Allah yang baik-baik saja. Allah akan bagi yang baik-baik kalau kita fikirkan yang baik-baik tentang apa yang Allah bagi kepada kita. Itu yang bila kita bersyukur, benda tu boleh ubah perspektif ujian yang Allah berikan kepada kita. Bila kita ubah perspektif, benda yang negatif boleh jadi positif. Dan bila kita nampak perspektif yang macam tu, kita lebih tenang, kita lebih open dengan apa yang Allah nak berikan kepada kita. Cuma biasalah, kita kan manusia, kadang-kadang rasa putus asa, kadang-kadang rasa penat, kadang-kadang mengeluh.
dan Allah tak salahkan kita pun, kita manusia. Allah bagi ruang untuk kita bertaubat, untuk sujud balik pada dia. Jadi kita rasa syukur tu pun kita boleh tunjukkan dengan banyakkan amalan tahajud. Yang itu pun saya banyak belajar daripada mak saya. So dia rajin sangat tahajud. Dan mengamalkan tahajud tu bukan bila dia dah tua, masa dia menjaga tu. So, jadi anak bila lihat ibu bapa, mak dia usaha sampai macam tu, yang itu boleh membuatkan kita rasa lebih bersemangat sebenarnya. Jadi parents, saya ucapkan cayuk lah, kuatkan semangat, insyaAllah satu hari nanti Allah akan berikan ganjaran yang besar kepada semua. Jadi saya pun dah dapat signal, saya rasa kalau kita nak kongsi memang banyak, sebab pengalaman saya 30 tahun tu. Setahun tu memang ada cerita dia, tapi Alhamdulillah dapat berkongsi dengan parents semua, dan saya harap perkongsian ni sedikit sebanyak memberikan harapan dan inspirasi kepada ibu bapa. Saya ada sharekan slide ni. Jadi kalau macam Urus Setia nak share kepada parents pun tak apa, insyaAllah. Okay, terima kasih Dr. Faizal, terima kasih Dr. Syira. Terima kasih Dr. Nur Hafizah. Masya Allah, perkongsian beliau tadi saya rasa Best kan Syaira? sangatlah deep. Ya? Best kan? Best sangat. Sangat deep, dan saya rasa kita boleh sama-sama dapat iktibar lah daripada perkongsian Dr. Hafizah tadi. Dan tadi Dr. Hafizah kasih daripada perspektif sebagai seorang anak yang menghidap, macam mana dia melihat kekuatan yang diberikan oleh ibu bapa dalam menjaga anak-anak. Tapi sebenarnya ibu bapa juga mendapat kekuatan daripada anak itu sendiri. Saya rasa jadi kita pun saling kita panggil simbiosis lah, saling bergantung. Ibu bapa tengok anak kuat, automatik anak jadi kuat. Anak tengok ibu bapa kuat, mereka pun jadi kuat juga, insyaAllah. Jadi saya rasa kita dah hampir the end of kita punya session. Mungkin Ijah ada nak bagi tahu apa-apa ke Ijah? Okay, sebenarnya kita nak dengar lagi kan daripada Dr. Hafizah ni. Macam mungkin kena buat session lain lah. Banyak sebenarnya, sebab ialah 30 tahun experience kan. Betul. Itu baru sedikit teaser je kita bagi untuk semua. Tapi memang banyak boleh belajar, dan actually ibu-ibu dekat sini boleh dengar lah. Maksudnya inilah luahan isi hati seorang anak yang ialah yang melalui hari menerima rawatan kanser dan sebagainya. Maksudnya betapa seorang ibu tu memang jadi kekuatan kan untuk anak tu. Jadi bolehlah amalkan step-step yang Dr. Hafizah cerita tadi tu kan. Tak dapat amal semua, jangan tinggal semua kan. Pilih satu untuk mula kan. Mungkin dari sharing saya tadi, ibu bapa kat sini boleh mulakan hitung kesyukuran setiap pagi kan. Tu mulakan satu. Dari sharing Dr. Hafizah pula, mungkin boleh pilih satu juga. Apa yang paling berkesan lah, paling aku nak buat yang ni contohnya kan. Okay, jadi so basically ambil at least satu perkara lah untuk terus dilakukan. Okay, dia action tu. Okay, InsyaAllah semoga circle kita ni memberi sedikit sebanyak manfaat lah. Okay, untuk saling bantu-membantu satu sama lain lah untuk melalui ujian dalam hidup ni. Okay, terima kasih juga yang share dekat ruangan komen ya Syaira. Banyak ni sebenarnya. Saya tertarik dengan Puan Nurlizaini. Saya rasa bersyukur setelah anak habis rawatan, baru Allah uji pula saya berawatan pertama kemoterapi. Masya Allah. Allah nak bagi nikmat untuk saya, insya-Allah. Kita sama-samakan doakan Puan sentiasa kuat jaga anak dan jaga diri juga Puan, insya-Allah. Kita doakan semoga semuanya kuat-kuat sentiasa. Ya, semoga dipermudahkan untuk Puan Nurlizaini ya. InsyaAllah Puan ada hikmah semua ni, dan Allah pun tak bagi serentak semua kan. Allah bagi satu persatu tu pun satu. Yelah, betul lah Puan Nurlizaini kata tu, satu kesyukuran jugalah tu. Okay.
Okey, insyaAllah. Okey, ada apa-apa ke? Ada nak tanya apa ataupun nak share apa dalam minit-minit terakhir ni? Boleh saya masuk, saya nampaknya satu-satunya kumbang di taman yang penuh dengan bunga-bunga. Silakan Cik Syah. Cik Syah silakan. Okay. Terima kasih semua, terima Dr. Faizal, Dr. Nur Hafizah, Dr. Syera dan semua-semualah ya yang hadir. Apa ni? Saya rasa dalam kita punya konsep syukur tadi kan ada K itu kongsi kan. Saya rasa kita azam, boleh tak kita azam semua yang hadir malam ni, kita kongsikan tentang program Raudah Jiwa ni, supaya lebih ramai lagi kawan-kawan kita boleh join, boleh hadir. Because bila online ni, kelebihannya ialah siapa-siapa pun boleh masuk, dari duduk kat dalam kereta pun boleh. Kan jadi boleh je jemput kita, ibu bapa lain, kawan-kawan kita satu hospital ke lain hospital ke, tak apa. Jemput. Cuma yang penting sekali daftar dekat Google Form yang telah disediakan oleh penganjur. Sebab yang pertamanya, kalau belum pernah menerima balang syukur, insyaAllah puan-puan akan menerima balang syukur secara percuma kan, Dr. Faizal kan? Betul tu. Percuma kita bagi satu set balang syukur yang simple version dulu. Tapi insyaAllah later kita akan improvise a better one. InsyaAllah. Dan satu lagi pesanan daripada penaja, sebab semuanya kat sini ialah ibu-ibu, jemputlah ayah-ayah tu. Kata apa ni, Cik Masya rindu nak tengok muka abang-abang Sador tu. Okey, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Terima kasih. Tu Puan Intan. Puan Intan. Ya, Doktor. Sila Puan Intan. Tak, saya jawab salam Cik Syah tadi. Okey, dapatkan Puan Intan. Terima kasih buka kamera. Ya. Sama-sama. Nanti share lagi bila dah dapat balang the jar tu yang Puan dapat dari Singapura tu. InsyaAllah. Sebab balang tu dekat rumah. Sebab masa kita dapatkan rawatan kat Singapura tu, kita letak semua barang-barang tu dekat rumah mak saya. Jadi bila kita dah balik KL ni, kita tak bawa balik lah balang-balang tu sebab disediakan 5 balang untuk setiap anak. Dia bagi setiap anak-anak untuk untuk dibuat dengan arwah anak saya lah. Macam tu. Jadi kita akan buat hari-hari lah sepanjang treatment tu. Kita akan buat hari-hari. Kita akan keluarkan balang tu. Kita akan keluarkan paper tu. Kita hari ni rasa apa. Then you can express your feelings, everything lah. Macam tu. Lebih kurang macam yang doktor buat juga. Tapi cara dia bagi kita macam fluffy ball untuk kita masuk dalam jar tu. Faham. Nice lah sebab ada something yang catchy kan. Betul. Cuma kaedah yang doktor gunakan ni lebih kepada macam Islamic version lah, which is yang kita orang Islam ni perlukan lebih lah. Macam kat sana sebab dia orang mostly Chinese dan yang approach kita pun Chinese juga daripada social worker sana. Jadi jadi dia bekalkan kita jar tu, balang tu untuk kita macam yang doktor sarankan juga. At least kita boleh expresskan kita punya feelings macam tu. Jadi kita tak pendam. Jadi kita berkongsi dengan anak-anak yang lain juga. Betul sangat. Terima kasih. InsyaAllah lah untuk next session, kalau rezeki saya kongsikan gambar balang tu. Boleh? InsyaAllah. Saya suka sangat tu. InsyaAllah. Terima kasih doktor. Terima kasih Puan Intan. So memang basically syukur jar ni sangat bagus sebenarnya. Kalau anda semua boleh mulakan guna. Kadang-kadang kita tengok macam tu, kita tak guna lagi, memang kita tak nampak. Tapi once you dah start guna, everyday tulis je. Latih je diri untuk tulis kesyukuran. Satu je sehari dulu. Lepas tu memang boleh adakan satu sesi dengan anak kan. Kalau anak tu dah besar sikit, satu mak tulis, satu anak tulis. So dua-dua masuk dalam balang. So sebenarnya saya pernah bagi tahu Encik Syah, saya punya cita-cita biar satu Malaysia ni setiap rumah ada
balang syukur. Dan kalau boleh pula dalam satu rumah tu, every person in the house ada dia punya own balang syukur. Sebab kalau kita dah start kira kesyukuran kita, sebenarnya tak cukup satu balang. So balang kecil je kan. Balang kecil je. Jadi satu balang nak share pula dengan ahli keluarga sebenarnya tak cukup. Jadi setiap tahun kita akan buat balang yang baru. Setiap anak pun kalau boleh dia dah pandai tulis, dah pandai express, bagi satu balang untuk dia buat kan. Okay, insyaAllah. Macam itulah cita-citanya. Kan Syairah kan? Ya, betul. So Okay. saya rasa itu sajalah kot untuk hari ini. InsyaAllah kita akan wawarkan lagi kita punya next session dan insyaAllah kita akan jemput juga guest speaker kita. Kita tak tahu lagi siapa. Kalau ada siapa ada macam next topic, ada cadangan, sebabnya topik pertama hari tu ujian kan, ujian konsepnya. Yang kedua ni kita ambil konsep syukur. So untuk kita punya sesi ketiga nanti kalau ada cadangan untuk topik apa pun boleh utarakan. Nanti kami cubalah cari speakernya tu. Okey, nanti mohon isi yang kehadiran tu untuk kita just nak confirm ke address untuk siapa yang tak dapat lagi balang cukur. Okey, terima kasih semua. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.